Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan. Saya Cikgu Nurul Amalina binti Ma'ali dari kumpulan PSB 1. Saya merupakan pelajar COSP DPP di IPG KPT Negeri Sembilan. Dalam video ini, saya ingin berkongsikan dengan anda semua mengenai video apresiasi seni terhadap satu karya yang telah saya hasilkan pada semester ini. Persoalannya, karya apa itu? Jom kita telusuri lebih lanjut dalam video selepas ini. Jadi inilah dia karya yang telah saya hasilkan pada semester ini. Yang ini pula merupakan maklumat tentang karya yang saya buat. Okey, ianya berdasarkan tema isu warisan permainan tradisional, iaitu gasing antara tradisi dan arus moden. Jadi inilah tajuk dia. Karya ini bersaiz 40 cm x 59.4 cm secara portrait, dan teknik dan media yang digunakan ialah menggunakan cetakan sutera saring dan juga media campuran iaitu mixed media. Dalam menghasilkan apresiasi seni ini, saya merujuk pada model Feldman yang mana dalam model ini mengandungi 4 aspek utama. Apakah aspek itu? Okey, yang pertama kita ada deskripsi. Apa yang dikatakan dengan deskripsi ni? Okey, dalam fasa ini kita merujuk pada pemerhatian. Apa yang kita lihat terhadap karya yang saya hasilkan ini. Kita nak tahu juga apa tajuk dia, apa saiz dia, apa media digunakan dan sebagainya. Seterusnya kita ada analisis. Apa yang dikatakan dengan analisis ni? Dalam fasa ini kita nak tahu juga apa unsur-unsur seni yang ada yang saya terapkan dalam karya ini. Bila ada unsur seni, mestilah ada prinsip seni. Jadi kita nak tahulah kenapa warna ini digunakan, kenapa kedudukannya macam ni. Saya akan terangkan lebih lanjut dalam video selepas ini. Untuk yang ketiga, kita ada interpretasi. Apa yang dikatakan dengan interpretasi? Okey, dalam fasa ini kita nak tahu, kita nak cuba faham apa maksud yang saya nak sampaikan melalui karya ini. Apa maksud tersirat dan juga kita nak tahu apa maksud yang tersurat yang ada dalam karya ini. Inilah teka-teki yang kita nak tahu. Dan yang terakhir sekali kita ada fasa penilaian. So dalam fasa ini kita nak tahu juga kualiti terhadap karya ini. Kemudian kita nak tahu kelebihan, kekuatan yang ada, dan dalam masa yang sama kita nak tahu juga kelemahan yang ada. Jadi kita nak tahu semua ini supaya kita boleh memperbaiki pada masa akan datang. Jadi kita ke fasa yang pertama iaitu bahagian deskripsi mengenai karya ini. Dalam karya ini, ia menampilkan susunan warna-warna yang terang, contohnya seperti merah, biru, hijau dan oranye, yang mana warna-warna ini memberikan kontras kepada imej gasing hitam yang ada di bahagian tengah itu. Imej gasing besar dengan percikan hitam di bahagian tepi-tepi itu seolah-olah mencerminkan kehilangan permainan ini di dalam arus pemodenan. Selain itu juga, teks berita yang digunakan juga merupakan petikan sebenar yang membincangkan isu kepupusan permainan tradisional. Jadi susunan-susunan teks ni kita nampak agak bertindih menunjukkan bagaimana permainan ini semakin tenggelam dalam zaman teknologi pada masa kini. Seterusnya, kita ke fasa analisis. Dalam fasa ini, kita nak tahu lebih lanjut apa elemen, apa unsur-unsur seni dan juga prinsip yang ada dalam karya ini. Baik, dari segi prinsip seni, karya ini menggunakan prinsip kontras yang sangat jelas melalui warna latar yang terang berbanding imej gasing hitam yang lebih dominan di bahagian depan itu. Selain itu, prinsip irama dan ulangan kita dapat lihat pada susunan imej gasing yang berulang dalam setiap petak warna yang ada di bahagian latar belakang. Elemen keseimbangan juga diterapkan dengan penyusunan teks berita dan imej gasing yang saling melengkapi. Jadi, dengan menggunakan teknik sutera saring ini, ia menghasilkan kesan cetakan yang berlapis. So, kita akan nampak menjadikan teks itu kelihatan lebih organik dan tidak statik. So, secara tak langsung, ini menunjukkan perubahan dalam budaya kita. Kita beralih pula pada aspek yang ketiga iaitu aspek interpretasi. Dalam fasa ini, kita nak menerungkan lebih lanjut apa makna yang ada di sebalik karya ini. Karya ini bertujuan nak menyampaikan mesej tentang kepupusan permainan tradisional seperti gasing ini. Ini akibat daripada perubahan zaman dan kurangnya minat generasi muda zaman sekarang. Imej gasing hitam yang besar ini memberi simbolik seolah-olah permainan ini semakin dilupakan.
Manakala warna-warna cerah yang ada di latar belakang itu mewakili kepelbagaian budaya yang perlu dipelihara. Jadi melalui karya ini, saya ingin mengajak penonton semua untuk menghargai permainan tradisional dan tak biarkanlah permainan ini hilang begitu saja. Bagi saya kan, seni ini bukan sekadar ekspresi tetapi juga medium untuk menyampaikan kesedaran kepada masyarakat. Dan yang terakhir sekali, kita dah masuk kepada aspek penilaian. Dalam aspek ini, secara keseluruhannya, saya berpuas hati dengan hasil karya ini kerana dia berjaya menyampaikan mesej yang ingin saya tonjolkan, iaitu mengenai kita nak pelihara warisan permainan tradisional gasing ini. Namun begitu, cabaran utama dalam proses cetakan sutera saring ni adalah memastikan setiap lapisan warna dicetak tu tepat, tanpa mengaburkan teks dan imej. Mungkin suatu hari nanti jika saya diberi peluang untuk menambah baik karya, saya mungkin akan bereksperimen dengan lebih banyak tentang tekstur dan teknik lapisan untuk memberi kesan yang lebih dinamik. Jadi saya berharaplah karya ini dapat memberi impak dan menyedarkan kita semua tentang kepentingan memelihara warisan budaya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada anda semua kerana sudi menonton video apresiasi seni saya ini. Semoga karya ini dapat memberi inspirasi dan juga kesedaran tentang betapa pentingnya seni itu dalam menyampaikan suatu mesej kepada masyarakat. Jangan biarkan warisan kita tu hilang begitu saja. Hargai seni, hargai budaya. Sekian, terima kasih daripada saya.